Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera bertemu lagi saya Zaza. Kali Zaza berada di sini. Di titik tengah Malaysia. Okey. Di samping tu kita ada membawa air bekalan. Nah. Tu samping. Lepas tu kita boleh tengok Temerloh titik tengah Semenanjung. Adakah anda tahu? Okey, apa katanya? Kolam tarihan air tawar ini merupakan kawasan habitat semulajadi bagi jenis ikan haruan, cana, triops, sepat, tripodes, peterosa, puyuh, anabas, rusut dan sebagainya. Abang, bunyi apa tu yang sana? Okey. Bunyi apa tu? Tu apa? Ni dah baca tadi. Okeylah. Kami nak melihat apa yang menarik di titik tengah Semenanjung. Kita jumpa video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Okey, tata, selalu.